soalan yang pertama. Nohal. Apakah yang Doktor faham tentang maksud tasawur itu sendiri dan bagaimana Doktor mentafsirkan konsep tasawur Islam dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim? Kalau kita tengok tasawur itu sendiri daripada swat wawro, ya, gambar, menggambarkan. Tasawur, ya, swat wawro, taswir. Taswir tu tak salah saya, kamera aku alat gambar. Kalau tak salah saya, ya. Tasawur itu adalah merupakan gambaran atau pandangan kita melihat sesuatu. Tapi kalau dikaitkan dengan Islam, jadilah pandangan Islam terhadap sesuatu. Pandangan Islam terhadap sesuatu. Ataupun ada juga orang sebut pandangan itu pandang dunia atau world view. Atau Islamic world view, pandangan Islam terhadap sesuatu. Tak kira lah, pandangan Islam terhadap politik umpamanya, pandangan Islam terhadap ekonomi, pandangan Islam terhadap apa saja. Okay? Jadi berkait dengan soalan Syakir Matun tadi, macam mana Syakir Matun pandangan konsep apa tasawur Islam, macam mana Syakir Matun boleh ulang tak? Konsep tasawur Islam dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Okay. Kita nak masukkan. Oleh kerana kita orang Islam, kita berbeza daripada non-Muslim. Non-Muslim mungkin sebab saya kurang tahu, kerana mungkin non-Muslim sama ada dia ni religious atau sebaliknya, atau dia atheist, tidak bertuhan dan sebaliknya, saya tak pasti. Tapi kalau sebut non-Muslim itu, mereka beza dengan orang Islam. Apa beza dia? Kalau Islam itu kita telah diajar tentang ketahuan dan ilmu tauhid keesaan Tuhan. So everything we live in this world, be it in economy, be it in politics, be it in social, be it in sport, etc., must be based on Islamic teaching. Mesti berdasarkan pada ajaran Islam. Tak boleh melanggar. Kalau Islam kata dalam politik, katalah Islam ajar kita tak boleh menipu. So in politics kita tak boleh menipu, tak boleh memfitnah. Nampak tak? Tapi kalau ada benda-benda menipu, memfitnah dan adu domba dan sebagainya, itu di luar perspektif ajaran Islam. Salahlah tu. Tetapi kalau macam jurnalis Islam ni mungkin dia tahu bahawasanya dalam politik itu macam contohnya Niccolo Machiavelli mengajar melanggar. Menipu boleh, membunuh boleh, memfitnah boleh dan sebagainya. Halal. Tetapi dalam Islam cannot. Benda tu haram. Itu pandangan dia. Sebab apa segala benda dalam hidup kita, dalam apa saja aspek, acuan dia kita lihat halal atau haram according to our religion. Islam kata no, halal, haram, jangan dibuat. Benda tu salah. Syakir Matun boleh nampak tak? Paduan dia tu je. Paduan dia simple, the do's and the don'ts. Halal wal haram fil Islam. Kalau Islam kata something allowable, boleh, kita boleh buat. Kalau Islam kata tak boleh, jangan buat. Kalau kita buat juga, bermakna kita melanggar perspektif atau ajaran. Saya faham, Doktor. Apakah yang dimaksudkan dengan tasawur tentang kesenian menurut pada perspektif Islam itu sendiri? Okey. Yang sebenarnya, wahai Nurmalisa dan Syakir Matun, Islam itu dia memberi ajaran begini. Semua benda tu asalnya mubah, harus mubah, apa saja. Selagi mana ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bermakna muzik ke, sukan ke, etc. boleh. Apa yang membatasi dia ialah muzik ke, ini kalau seni muzik lah. Muzik tersebut kalau dia ada unsur-unsur penyembahan selain daripada Tuhan. Unsur-unsur syirik, unsur-unsur ke arah maksiat umpamanya. Nah, itu menyebabkan batas yang kita tak boleh langgar. Nampak? Dan kalau seni dalam Islam itu menurut saya ialah Islam itu mengizinkan kita ada bakat nak buat apa saja. Sebab ada contoh, umpamanya ada satu kisah pada zaman Nabi di Madinah. Umpamanya pada masa itu, tak salah saya, orang baru balik daripada perang. Bila baru balik daripada perang, kalau tak salah saya atau majlis perkahwinan itu saya tak pasti, Nabi melihat sendiri orang-orang Arab yang baru masuk Islam itu meraihkan. Dia tak salah saya menari ke atau main muzik yang kompang tak tahulah, dia sampai tidak gendang-gendang ke. Di sana Nabi melihat dan Nabi tidak menegur. Bermakna benda something boleh. Sebab hadis Nabi itu, sunnah Nabi itu bukan sahaja tuturan dia tentang hadis, tapi senyapnya Nabi itu bermakna benda itu boleh dibuat. Kecuali Nabi kata cannot. Dia cakap Inggeris kan. Cannot. Nabi kata jangan boleh buat, benda tu tak boleh, barulah benda tu haram. As long as benda tu boleh dilakukan, bermakna something yang allowable, permissible in Islam. Tapi secara ringkasnya, kita semua faham yang kesenian dalam Islam ni dia ada syarat dia and dia ada patuhan syariahnya. Jadi pada pandangan doktor, kenapa kesenian tu perlu ada batasannya, dan kalau dia bertentangan dengan nilai syariah, adakah semua tu dianggap haram ataupun perlu ditinggalkan? Itu soalan saya, doktor.
Okey. Sebab kita ni beragama. Bila kita beragama tu ada aturan hidup. Kan? Bukan melanggar aja, ada aturan hidup. Jadi kalau kita nak berseni pun biar seni itu menurut perspektif Islam tadi lah. Kalau tidak apa bezanya kita dengan non-Muslim? Tak ada beza, kan? Orang katalah sorry ini agak sedikit dewasa. Seni lukis yang lukis gambar telanjang umpamanya. Kalau kita cannot dalam Islam, tapi dalam yang non-Muslim ini itu bagi dia normal, bagi dia tak ada masalah pun. Macam cerita Mr. Bean kan dulu ada slot Mr. Bean dia lukis gambar merapu-rapu kan. Tapi dalam Islam cannot do that sebab kenapa tak boleh? Sebab kita ada batasan aurat. Ada batasan aurat. Kita tak boleh buat sesuka hati. And then seni menyanyi janganlah menyanyi yang lucah-lucah. Itu yang pembatasan dia. Sebab lucah itu something, apa nak kata, tak bolehkah lucah dalam Islam? Maksudnya lucah dalam Islam itu something vulgar, something yang tak bagus, yang tidak menyumbang ke arah kebaikan kot. Sebut benda-benda perkataan yang tak elok dan mungkin Nabi tak suka benda-benda macam tu, Tuhan tak suka sebab kita ni hidupnya ada akhlak. Ada akhlak baik semua. Kenapa kita nak sebut yang begitu-begitu? Katalah begitu. And then apa lagi? Seni menari. Seni menari yang menggairahkan umpamanya. Islam melarang sebab dia menjurus kepada benda yang tak baik akhirnya. Di antara lelaki dengan perempuan dan sebagainya, dan mengarah kepada syaitan suka bila menari yang begitu. Syaitan pun sama menari. Dia seronok tengok, ni mungkin orang ni pergi sesat ni, sesat barat ni. Itu contoh. Itu sebabnya ada batasan dia. Syariat kata, ini tak boleh buat sebab menjurus kepada kerosakan akhlak umpamanya, kerosakan kehidupan manusia. Kalau di barat, barat itu bukan semua tak bagus ya. Barat tu maksud saya yang non-Muslim lah, non-Islamik umpamanya. Kan dia bebas menari perempuan lelaki yang bukan muhrim umpamanya. Kita boleh menari. Saya biasa menari dalam rumah lah, dalam rumah saya dengan anak-anak saya. Janganlah nari yang kasar-kasar. Ya kan? Nari bertumbuk-tumbuk pula apa cerita kan? Nari yang seni-seni, kau besok dah kahwin, menari dengan suami masing-masing. Malulah doktor, tak payah malu dia. Itu pasangan kau orang kan? Nari. Paling kurang ada exercise pergerakan badan. Itu bagus tu pada pandangan saya. Apa lagi yang seni-seni? Seni lukis sudah. Apa yang you teringat seni apa lagi? Dari menyanyi. Kalau dari segi perfilman, seni perfilman. Okey, seni perfilman. Kadang-kadang orang kata nak menghidupkan filem, kadang-kadang saya ini sikit. Dekat Malaysia ni kalau you nampak, berlakon suami isteri, okey. Mandi pun pakai kain tudung, umpamanya begitu. Ataupun tidur pakai kain tudung. Itu real ke tu? Adakah filem tu menggambarkan keadaan yang sebenar? Tak. Yang sebenarnya mandi dekat kolam tu sekarang dah banyak dah pakai kain tudung mandi dalam kolam. Dalam rumah nak tidur, isteri pakai kain tudung. Kalau isteri aku pakai kain tudung tidur, aku kata kau ni pelik ni, katakan. Pelik ni. Tetapi dalam filem dia buat betul, tapi itu tak menggambarkan yang sebenar bagi saya. So yang bagus ni Muslim dengan berlakon lah, nampak ni. Sebab dia akan dilihat oleh semua orang. Semua orang kan? Tapi itu sekatan-sekatan menyebabkan filem orang Islam berlakon tu tak nampak real lah. Satu hal. Kalau nampak real tadi, berlakon ada satu filem tu Roshamno. Roshamno tu sebaya dengan saya. Dia filem berlakon apa saya tak ingat. Dia perlu Fauzah Nawi. Fauzah Nawi tu sebagai mak. Kan ada orang komen lah macam-macam mana boleh haram semua. Tapi adakah anak tak boleh peluk mak? Nampak tak? Adakah anak tak boleh peluk mak? Itu dilema dia. Kalau Islam berlakon ni. Boleh dilanggar. Maksud boleh kata Islam allows benda tu? Tidak. Maksudnya boleh dilanggar. Tetapi dia melanggarlah batasan Islam tadi. Nampak tak? Jadi itu dia punya hambatan-hambatan kepada kita orang Islam tu kalau nak masuk seni filem. Seni filem tu kadang-kadang menggambarkan kehidupan sebenar. Kalau you happen to watch barat punya filem umpamanya. Aksi-aksi suami isteri lah perempuan lelaki. Kalau suami isteri okey lagi. Tapi aksi-aksi macam contohnya perzinahan, free sex bebas dalam filem barat, saya rasa tak ada masalah sebab itu menggambarkan masyarakat barat sendiri. Tapi kita Islam, inilah dia masanya mengajar kita. Filem, kalau you tengok filem Iran umpamanya, tak ada pun gambar pegang-pegang, gambar-gambar yang itu bagi saya kalau you rajin you cuba tengok filem Iran. Kerana itu cukup bagus filem dia. Mengajar kita. Ini namanya seni untuk masyarakat. Dulu saya pernah mengajar pengantar falsafah SKPD 1043. Saya dah tinggalkan sekitar 10 tahun yang lalu atau lebih. Ada satu namanya istilah seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Seni untuk masyarakat, kita buat seni itu untuk mengajar masyarakat. Mengajar masyarakat macam ni tak boleh, macam ni boleh. Seni untuk seni itu yang merapu-rapu tadi tu.
Dia buat seni tu, keindahan seni yang buat gambar tak senonoh. Seni. Ini apa semua menulis benda-benda yang rapu-rapu. Itu seni untuk seni. Kalau seni untuk masyarakat is good. Okay? So, yeah. Okay. Terima kasih Doktor atas maklumat yang sangat padat dan banyak info dari situ. Betul. Yeah. So apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan jawapan Doktor tadi, yes, Islam itu memang mudah yang membenarkan, cumanya sebab kita Islam ini membezakan dengan agama lain, jadi ada batasan yang perlu dijaga. Okay. Bagaimana seni ni dia boleh dijadikan medium untuk menyampaikan mesej dakwah secara berkesan? Okay. Itu soalan saya. Okay. Sekarang ni begini, kita lihat anak muda kita. You all anak muda lah, saya anak tua. Apa yang diminati oleh orang muda sekarang kalau kita nak berdakwah kepada orang muda? Apa yang diminat? Menyanyi. Kita cuba dekati mereka dengan nyanyi yang ada unsur-unsur Islam, unsur-unsur ketuhanan, biar rapat dengan Tuhan, biar dia rasa apa erti penyembahan kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan. Kita masukkan unsur-unsur itu. Kalau menyanyi, kalau berlakon, cuba kita masukkan sifat-sifat yang menjaga batas-batas aurat, kasih sayang, keharmonian. Itu Islam yang ajar, bukan pergaduhan, bukan persengketaan. Masukkan nilai-nilai itu, gunakan seni tersebut yang Islam ada ajaran dia itu, kita buat berdakwah. Berdakwah macam mana insaf, macam mana taubat dan sebagainya. Kalau seni apa lagi? Seni tarian umpamanya. Kita masukkan tarian-tarian yang mengukuhkan jiwa kita. Tarian kalau kita tengok ada satu tarian itu kadang-kadang ini banyak juga komen ya. Tarian yang dibuat oleh orang tasawuf yang berpusing-pusing, swirl. Dia panggil swirl. Dia pakai turban panjang, selalu banyak kat Turki. Dia macam tarikat lah, tarikat. Dia berpusing-pusing, asyik sebab dia mengingat Tuhan tu sampai dia fana, tak ingat dunia dah. Dia asyik dengan Tuhan, macam menyatulah semua kan. Dia pusing-pusing menari. Itu seni juga. Seni dalam bentuk tarikat dan sebagainya. Dan kita masukkan, kita suntik, kita inject dalam seni-seni tadi, dakwah tadi kakak. Kesedaran. Jadi waktu kita nak menyampaikan dakwah tersebut, mungkin ada beberapa cabaran utama dalam menggunakan seni ini sebagai satu platform menyampaikan dakwah. Jadi doktor rasa apa cabarannya? Itu soalan saya, Doktor. Satu cabaran dia kalau pada pandangan saya ialah nak cari konten yang boleh memikat dia orang tertarik dengan apa kita nak sampaikan tadi. Kalau hambar sahaja, tak menarik, susah juga. Kita kalau boleh buat something yang new, something yang baru, something yang boleh menyebabkan mereka craze to have more. Nak lagi. Baguslah kau ni menyerahkan aku insaf. Sebelum ni aku terlajak, aku dah jadi ni. Satu, nak cari konten yang bagus tadi. Kedua, mungkin cabaran dia juga, kita debu lah. Kau ni kita nak rock, kita liberal, kita nak bebas, yang kau nak dakwah dengan apa ni? Katalah begitu. Kan ada dunia macam tu kan. Kau ni kolot, kau ni tanggallah hijab, bla 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 bla. Itu mungkin satu hal. Ya? Kita nak menghadapi orang yang macam LGBT umpamanya. Kita nak menghadapi orang yang berfikiran free thinker, bebas, tak tertakluk dengan ajaran Islam umpamanya. Itu cabaran yang begitu. Kita nak pergi, mana khalayak kita? Kita nak begitu. Khalayak kalau orang dah faham, tak ada masalah, tak best. Untuk nak ubah apa lagi, mereka dah bagus. Kita nak menghadapi, mungkin satu cabaran dia macam mana menyebabkan mereka itu tertarik dengan kita. To me, kalau saya lah. Ini menjadi amalan saya. Saya tak suka tunjukkan dekat kereta saya, anak Islam. Ataupun Khalifah Allah Muhammad. Kita akan jumpa itu dekat kereta saya. Buat apa kita ada benda itu sekiranya orang tak tertarik dengan Islam? Orang menyampah dengan kita, terutamanya non-Muslim, orang Islam. Ada tulis Khalifah Allah tetapi buka tingkap buang sampah merata. Itu bukan ajaran Islam. Nampak tak? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada Islam. Dan itu tak baik. Orang yang melihat itu katalah non-Muslim. Dia kata, kita non-Muslim lagi bagus kot tak buang sampah mata-kata. Dia ada kalimah Allah lagi, Muhammad. Tetapi dia buang mata-kata. Atau bawa macam pelesit lajunya kereta. Itu bukan ajaran Islam kot. Sebab itu akhlak tak baik. Atau mencarut, tunjuk isyarat lucah umpamanya. Pakai kopiah, katalah begitu. Pakai kopiah atau pakai niqab dan sebagainya. Hey, come on man. Bagi saya, kita nak tunjukkan bagus itu ialah dengan akhlak kita. Kita buat baik, sopan, membantu orang, tertib di jalan raya, and then tak cakap lucah dan sebagainya. Ini Islam. Dia Islam ke? Islam. Dia tak pakai kopiah pun tak apalah, tak pakai kopiah, tapi dia Islam. Orang kopiah sana dia teruk. Itu perangai dia lah. Itu kita nak tunjukkan. Perangai kita tu menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Daripada kita cakap berapi-api, Islam, tetapi perangai kita teruk. Bergaduh laki bini, bergaduh sesama masyarakat, mencarut, mengkafirkan orang atau sebagainya. Apalah artinya itu pada pandangan saya? Orang lagi jauh daripada kita. Atau memperlekehkan orang lain.
memperlekehkan non-Muslim. Oh, aku lebih Islam daripada engkau, tapi panggil aku teruk. Non-Muslim tadi jaga kebersihan, menghormati orang. Nampak tak beza dia? Itu. Saya rasa kita tunjukkan akhlak yang baik itu. Nabi Muhammad itu kata Sayyidatina Aisyah adalah Al-Quran bergerak. Al-Quran bergerak maksudnya seluruh badan Muhammad itu, perangai dia, tuturan dia, perbuatan dia itu menunjukkan satu akhlak yang terpuji dan hebat. Kita buatlah macam tu. Ini kita teruk panggil kita mencarut, memaki orang, cakap kasar. Tak baguslah pada pandangan saya. Tunjukkan. Pada pandangan doktor sendiri, macam mana perkembangan teknologi digital ni dia memberikan kesan terhadap perkembangan kesenian Islam temporari itu sendiri? Okey. Begini, kalau kita bijak, kalau kita smart, umpamanya, apa saja teknologi itu sebenarnya awalnya bagus. Pen, katalah dulu tak ada pen. Ada pen. Pen itu macam mana kita menggunakan dia? Kita boleh gunakan untuk menulis benda yang baik. Kita boleh menggunakan nulis benda yang tak baik. TV, kita boleh tengok benda-benda yang dakwah atau kita tengok benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok TV. Begitu juga dengan segala benda-benda yang baik itu. Kalau umpamanya TikTok, Facebook, dah lama dah saya sendiri pun tak ada Facebook ya, dan sebagainya tadi, kita boleh gunakan benda yang baik sebenarnya berdakwah. Tetapi banyak berlaku untuk nak tambahkan apa tadi, viewers ya. Viewers ke nama Lisa? Nama Lisa ada. Okay, viewers. Kadang-kadang orang TikTok ke nak tambah viewers, dia buat something yang untuk to woo atau menarik perhatian orang. Bagi saya tengok, kalau dia bertentangan dengan ada suara lain gitu. Tak ada. Okay. Kalau dia bertentangan dengan Islam, jangan buatlah. Walaupun you boleh full ramai viewers, tapi okey dari segi itu you untung, nampak untung ramai you suka, you bangga, tetapi dari segi Islamnya maybe you rugi. You menyebabkan tak bagus untuk agama umpamanya, jangan buat. Tapi kalau you buat juga, you tanggung sendiri. Tapi bagi saya kembali balik apa yang saya sebut tadi, you boleh gunakan TikTok, Facebook, Instagram, bla bla macam-macam lagi untuk tujuan dakwah. Tetapi jangan sampai melampau untuk meraih keuntungan duniawi, you lupa ada ukhrawi di sana, akhirat yang mencatatnya rakib dan atid dekat belakang. Kanan you tu dia mencatat ya. Bagi saya begitu, untuk yang menguntungkan itu yang baik-baiklah nampaknya. Apa saja yang you buat kalau boleh mendekatkan diri you dengan Tuhan seni ini. Bukannya untuk dapat laba dunia, tapi you miskin akhirat. Nampak? Gunakan akal. Okey. Itu saja. Terima kasih doktor. Jadi apa yang saya boleh simpul adalah macam mana pun perkembangan teknologi itu berkembang pesat, semua itu bergantung pada diri sendiri juga, macam mana kita nak menggunakan teknologi tersebut. Betul. Saya rasa itu sahaja soalan kami. Saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada doktor kerana sudi luangkan masa dan berkongsi pandangan doktor terhadap topik kami ni. Tak nak snap gambar ke kita tiga macam ni? Boleh? Ya, jadi saya harap perkongsian ni kami dapat kongsikan juga dengan orang lain dan jadi satu ilmu yang bermanfaat. Amin, insyaAllah.